Sebenarnya untuk drive masyarakat tak semestinya perlu kepada parti politik, tetapi boleh jadi masyarakat sivil yang ada kesedaran. Kalau kita tengok dari sudut di luar negara, civil society yang menolak pendapat C, pendapat alternatif, jadi pendapat A yang pihak pemerintah di tempat-tempat tertentu jadi ke polisi di negeri ataupun negara mereka. Betul. Kami masih lagi tidak kecukupan. Maksudnya ada knowledge base tertentu yang memang kami tak ada juga. Kan benda gini kami akui. Tapi kalau dok mai tunggu nak kena lekat dulu baru nak mari memberi pendapat, nak mari tu sampai bila tak Sampai sudah. bila tak sudah. Jadi kami sepak perkara ini dan melalui platform yang telah kami tersiar kenyataan-kenyataan media. Terima kasih juga kepada pihak media yang menganggap kenyataan kami bernilai untuk disiarkan, dan kami juga berharap orang yang baca, orang yang terlintas ataupun orang yang menganggap kenyataan kami yang mungkin bersifat kenyataan pilihan ketiga, mereka bersetuju, kita terbuka untuk bersama dalam wadah ini, dan dengan pengharapannya kita boleh drive negeri Kelantan dengan pendapat-pendapat alternatif yang kita boleh advocate ataupun kita boleh kempen untuk masyarakat.